Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat dan salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu diucapkan kepada semua guru dan para pendidik yang sudi bersama-sama kami memeriahkan perkongsian pada hari ini. Saya, Melanie Jini dari SMK Likas akan menjadi moderator pada hari ini. Sementara kita menunggu sesi rasmi yang akan bermula tepat pada jam 3 petang, apa kata kita isi ruang menunggu ini dengan mendengar satu perkongsian pendek agar masa menunggu kita akan lebih bermakna. Sebelum itu, untuk makluman para rakan maya, sesi perkongsian pendek hari ini akan disampaikan oleh seorang individu yang telah banyak memberi impak dalam dunia pendidikan. Ini kerana walaupun beliau adalah mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019 dan juga mantan fellow penyelidik kanan di School of Education University of Nottingham, namun beliau masih bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK dan juga salah seorang koordinator CDL Connecting Dots Learning. Dengan itu, tanpa membuang masa, saya persilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk mengendalikan sesi CDL Snippet Reflects On yang bertajuk Learning Walks. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, selamat petang dan selamat sejahtera dapat bersama dalam sesi kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak-banyak tajuk, satu tajuk yang saya rasa mungkin mungkin ramai dah pernah melalui perkara ni, dah pernah buat, iaitu tajuk mengenai learning walks. So learning walks ini, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan seperti saya sebut pernah dengar. Dalam learning walks ini, kita kongsi good practices. Apa yang kita lakukan di sekolah kita. Khususnya dalam bilik darjah. Apa yang kita lakukan. Dan dalam learning walks ini, mengikut Kevin McCune, we are there to support teaching and learning, not to evaluate. So, bukan kita masuk, tapi kita nak ambil yang terbaik daripada apa yang berlaku dalam bilik darjah. So, tuan-tuan dan puan-puan, learning walk ni merupakan berjalan singgah di bilik darjah sekolah sambil membuat pemerhatian terhadap pengajaran guru dan aktiviti pembelajaran murid. So, banyak tarian dilakukan secara berfokus, bukan saja masuk tak tahu apa yang nak dilihat. Sebenarnya kita lihat kaedah penyoalan, pengurusan bilik darjah ataupun differentiated instruction, pembelajaran secara kooperatif dan ekologi bilik darjah. So, apakah fokus kita itu terpulang kepada learning walk yang akan kita lakukan. Banyak tahun dahulu bila melawat beberapa buah sekolah dekat Melbourne, Australia. Dan bila kita sampai ke sekolah rendah tu, kami 3 orang diberi satu template untuk learning walk. Dan dalam tu, apa yang kami melihat sambil kami jalan. Bukan saja masuk ke bilik darjah, tapi juga dekat koridor dan sebagainya. So, there's so many things to see and explore right out of your front door. Tak payah pergi pun untuk penanda arahan atau benchmarking ke sekolah lain. Kadang-kadang kita tertinggal atau terlepas pandang kepada apa yang berlaku di dalam sekolah kita sendiri. So, sebelum melakukan learning walk, apakah kita perlu buat? Satu, pilih kelas. Fokus apa learning walk kita. Adakah kaedah penyoalan atau differentiated learning dan sebagainya. Atau cara murid menjawab. Dan apakah peranan murid lihat semasa kita lakukan learning walk ini. Dan bagaimana mereka boleh terlibat secara berkesan. Pada zaman sekarang kita nak jauhi daripada apa yang disebut cara tradisional belajar. Kita sebut tentang 21st century. Kita
kita nak pelajar kita terlibat secara aktif, maka guru perlu diberitahu, ya, kalau kita akan melawat kelas-kelas mereka dan apakah fokus lawatan. Bukan untuk dia buat persediaan. Kalau dia buat persediaan pun tak apa, tak salah, kerana kita nak yang terbaik. Kalau kita lihat bagaimana melakukan proses learning walk ni, tengok kumpulan yang akan buat learning walk. Dalam kumpulan 4 orang, 5 orang pulang, mungkin 3 orang. So kenal pasti, cikgu pun boleh buat learning walk, tak semestinya atau dan sebagainya. Apakah instrumen semakan? Seperti yang anda lihat di sebelah kanan, ada contoh learning walk ini. Dan sesi perbincangan ringkas tentang tata cara penggunaan instrumen dilakukan dan kita menetapkan fokus learning walk kita supaya kita lihat perkara yang sama. Okey, pemilihan fokus nombor 1, apa yang saya sebut tadi beberapa kali, apakah fokus kita dalam bilik darjah. Dan kita sebut, ya, jelas apa yang kita nak fokus. Dan fokus ini bukan berhajat untuk mencari kesilapan, kesalahan, kekurangan. Remember that. Kita bukan di situ untuk buat satu penghakiman. Semua peserta kena ada pemerhatian, ya. Ada perbincangan. Pelajar dimaklumkan lebih awal juga tentang perkara ini dan mesti patuh kepada fokus yang telah dipersetujui yang saya sebut banyak kali hari ini, dan elakkan daripada memberi komen bersifat judgemental, baik, buruk dan sebagainya. Itu bukan hasrat learning walk. Dalam learning walk, we just want to help the teacher become a better teacher. Itu saja. And also for yang buat learning walk tu pun belajar daripada cikgu tu, best practices. Dan kita tidak boleh mengganggu pembelajaran, ya. Cikgu tu mengajar seperti biasa. Dan dalam sesi learning walk tu kita tak boleh ganggu kelas, mula bercakap, mula bincang dan sebagainya. So elakkan perkara itu. Next slide please. So adakan perbincangan lawatan, mungkin di luar bilik darjah pun tak apa. Learning walk masuk ke kelas 7 hingga 10 minit dan keluar semula dan bincang, buat refleksi untuk 2 minit. Pergi ke kelas yang berikutnya, darjah B, 7-10 minit di situ dan sesi refleksi kalau 2 kelas saja untuk 15 minit dalam kalangan yang kumpulan yang melawat kelas tu. Dan boleh adakan sesi penyoalan bersama dengan guru terlibat. Kadang-kadang kita nak minta penjelasan atau kita nak minta pencerahan dan sebagainya. Ia adalah satu perkara secara terbuka. Next slide please. So daripada dapatan learning walk, kita akan dapat bukti amalan terbaik, arah soalan yang dikemukakan oleh guru, apa yang murid belajar, guru, bagaimana guru membantu proses pembelajaran, tindak balas atau feedback daripada murid, dan idea, strategi dan teknik yang digunakan secara berkesan dalam PDP. So semua perkara-perkara ini yang akan kita pick up daripada sesi learning walk itu. Next slide please. Apa yang perlu disetujui, seperti saya sebut, bukan satu sesi untuk buat penghakiman, bukan untuk mengeluarkan kenyataan lepas dia nampak macam cikgu tadi itu tak bersedia dan sebagainya. No, it's not meant for that. Bukan untuk mengeluarkan kenyataan untuk merendah-rendahkan guru dan sebagainya. Atau memberi komen. Apa juga adalah dalam suasana profesional. Dan ahli lawatan bersetuju bahawa mereka akan memerhati dan mengenal pasti teknik dan strategi. Dan membuat refleksi dan memikirkan bagaimana amalan terbaik yang diperhatikan boleh digunakan di sekolah. Lepas itu boleh kongsi, ya, dapatan-dapatan ni dengan guru-guru lain di sekolah. Hasil daripada learning walk tersebut. Bagi cikgu, what are the expectations for the learning walks and how will I get feedback on my practice? Bagi cikgu yang mengajar. Next slide please. So, tindakan selepas learning walk tu ialah pasca lawatan, perbincangan, boleh diketuai oleh PGB atau sesiapa saja.
membuat refleksikan diri dalam kalangan pelawat, daripada dalam individu dalam kumpulan, dan boleh buat rumusan agar idea, strategi atau teknik yang bersesuaian yang boleh digunakan. Inilah akhirnya yang penting, nombor 3 ni. What are your takeaways daripada sesi learning walk itu? Next slide, please. Kita selalu segan bila orang masuk ke kelas kita. Tapi kalau kita budayakan, ia lama-kelamaan akan menjadi satu yang lazim. Ia jadi satu amalan profesional yang diterima oleh ramai. Tapi kalau kita tak mulakan, kalau guru-guru matematik boleh get together dan bergerak dari kelas ke kelas dan lihat cikgu lain mengajar matematik dan sebagainya. Why not? Guru bahasa Inggeris. So nak mulakan budaya ini kadang-kadang kita rasa segan. Tapi kalau kita boleh mulakan secara profesional berdasarkan protokol, saya rasa tidak ada masalah. Kita tak perlu pergi pun kadang-kadang buat penanda arasan. It's fine kalau kita nak buat penanda arasan di tempat lain. Tetapi yang pertama, jangan lupa tempat kita sendiri. Di situ pun kita boleh pelajari amalan-amalan yang terbaik. Dan hasil daripada ini kita jadi satu learning community, professional PLC. Dan kita saling memahami di antara satu sama lain secara profesional. Terima kasih semua dan harap kita dapat berjumpa lagi pada sesi akan datang. Jangan lupa bahawa ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada buku dan sebagainya. Some of the great other when a child walks out of it. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato atas sesi perkongsian pendek yang sungguh bermakna dan saya percaya bahwa melalui aktiviti Learning Walks ini ia membantu kita membuat refleksi mengenai cara pengajaran kita dan membantu kita memikirkan bagaimana amalan baik yang kita perhatikan itu dapat diaplikasikan dalam pembelajaran kita. Sekali lagi terima kasih Datuk Dr. Mahendra atas perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan sesi pada hari ini. Selamat petang dan salam sejahtera. Sekali lagi, selamat Malaysia Madani. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat dan salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan kita pada hari ini Datuk Dr. Mahendra Singh, Puan Elsie Giluk, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah Chapter, para pengetua, para guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah, khasnya yang sudi bersama kami dari seluruh Malaysia. Sekali lagi saya Melanie Jini dari SMK Likas akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-110 Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna sesi Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa dari salah satu suku kaum etnik di Sabah yang bermaksud saling membantu. Sesi CDL ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, bagi yang baru pertama kali mengikuti sesi CDL, berikut adalah objektif CDL hands-on, yaitu yang membantu berkongsi ilmu, guru-guru berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan guru dan juga membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Jadi peserta perlu mendaftar sebagai ahli atau subscribe dengan CDL. Pendaftaran adalah secara percuma, iaitu dengan melayari www.connectingdots.my. Peserta juga boleh mengikuti program ini melalui pautan Zoom yang tertera pada poster yang diedarkan. Juga peserta juga boleh melanggan ataupun subscribe ke saluran Telegram www.t.me/connecting.learning dan sesi perkongsian berlangsung setiap hari Kamis selama 1 jam setengah sahaja, 1 jam 30 minit, iaitu dari jam 3 petang sehingga jam 4:30 petang dan juga
Perkongsian adalah secara hands-on yang mana e-sijil akan disediakan menerusi pautan kehadiran yaitu Google Form, kena isi Google Form yang akan dikongsi pada sesi akhir uh, perkongsian nanti. Jadi, baiklah, sebelum kita mendengar perkongsian ini, suka saya ingatkan agar bagi rakan guru semasa kita membuat perkongsian, semasa mendengar perkongsian daripada penceramah jemputan, suka saya ingatkan kepada rakan guru ataupun peserta yang mempunyai kemusykilan sepanjang perkongsian, cikgu-cikgu mungkin para penonton boleh raise up your hand atau tulis dalam chat mengenai kemusykilan anda dan kita akan berusaha untuk menjawab dan juga teruskan bertanya jika ada kemusykilan sepanjang sesi perkongsian. Jadi, tanpa membuang masa, kita perkenalkan sesi perkongsian oleh rakan guru kita, seorang guru hebat, Cikgu Anutra Sirisena daripada SMJ ke Chung Hua Tenom, yang mana saya bacakan biodata ringkas, sangat ringkas mengenai Cikgu Anutra, seorang pendidik STEM, guru kimia dan seorang inovator pendidik dari pendidikan dari SMJK Chung Hua Tenom Sabah, yang mana beliau pernah memenangi Malaysia Teacher Prize pada tahun 2022. Tahniah Cikgu Idol dan juga seorang guru, duta guru bagi kohort 1. Beliau seorang yang sangat bersemangat dalam pendekatan berpusatkan murid, terutamanya dalam bidang kimia dan juga sains. Beliau seorang yang guru yang mempunyai pengalaman yang luas dalam pengajaran dan inovasi pendidikan yang sentiasa mencari cara agar pembelajaran lebih bermakna dan berimpak tinggi kepada murid. Hari ini kita sangat bertuah kerana beliau akan berkongsi satu pendekatan mastery learning yang menggunakan Discord. Okey, kita tunggu apa itu Discord, yang mana beliau membangunkan kelas bantuan dalam talian yang konsisten, interaktif, dan yang paling penting dipimpin oleh murid. Ini sekaligus membolehkan murid itu berasa lebih yakin dan lebih berperanan aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga, hari ini, Cikgu Anutra juga, Cikgu Idol, Cikgu hebat kita ini akan berkongsi bagaimana Discord dapat menjadi platform pembelajaran yang lebih dinamik dan inklusif, serta bagaimana kaedah ini dapat memberi kesan yang besar kepada murid-muridnya dan juga membantu murid kita mungkin supaya lebih cakna terhadap kita punya pembelajaran. Jadi, tanpa buang masa, tanpa banyak bicara, saya persilahkan Cikgu Anutra Sirisena untuk membuat perkongsian yang bertajuk Mastery Learning on Discord, How I Build a Consistent and Engaging Online Health Class. Dipersilakan, Cikgu. Selamat petang. Thank you, Cikgu Melanie. Panjangnya dia punya pengenalan. Thank you so much. Tak tahulah kerana nak online kan tiba-tiba hilang suara. Aduh, tapi tak apa. I hope everyone is good. Semua sihat. Cikgu-cikgu, how are you? Apa khabar semua? Bolehlah react menggunakan emoji, reaction button, ataupun boleh banjirkan ruangan chat. Kita mau tahulah, bukan saya sama Cikgu Melanie je yang sedang syok sendiri. We want to make sure that everyone bersama kami, okay, and you are ready for perkongsian ringkas daripada saya yang sedikit sebanyak rasa this will be very helpful untuk cikgu-cikgu. Thank you Cikgu Wong. Mana kawan-kawan yang lain? Tenom mau hujan sudah sekarang. Cikgu-cikgu dari mana? Okay, mungkin kebanyakan dari KK. Alright, cikgu-cikgu boleh juga bagi sedikit reaction. How are you today? Sebab saya dan Cikgu Melanie ini adalah duta guru. So macam biasalah kan kalau duta guru ni mesti ada energizer. Betul kan Cikgu Melanie? Tidak sah kalau tidak ada energizer. So untuk mulakan kita punya perkongsian hari ini, saya mau cek juga cikgu-cikgu macam mana mood cikgu sekarang ni. Saya ambil kucing lah because selalunya kita rasa kucing ni cute.
So cikgu rasa cikgu ni nombor 1 kah, 2 kah, 3, 4, 5 atau 6. Kalau tidak ada di sana, cikgu boleh bagi nombor 7. Terangkan sedikit cikgu punya mood. Right. Kalau cikgu rasa mau unmute dan bercakap juga, silakan. Okay. Kita tunggu di ruangan chat. Cikgu Melanie nombor berapa ni sekarang? Macam nombor 3. Wah, bersedia. Okey. Oh, bukan terkejut ke itu? Bersedia ke itu? Bersedia janji terkejut. Okey. Alright, good. Nampaknya kita punya cikgu-cikgu ni macam belum lagi dapat mau respon ni. Cikgu-cikgu, cikgu yang mana? Nombor 6 kah? Oh, nombor 5. Cikgu Elizabeth mau tidur ke itu? Nombor 2. Oh, okey. Itu macam tunggu mau terkam itu apa? Tikus ke itu. Nah, baru ada 2-3 guru. Let's have fun sebab one of the things that saya rasa duta-duta guru when we got into that program, satu benda yang kita betul-betul enjoy ialah that little things yang sebenarnya energizer ni sangat membantulah untuk perkongsian online, pembelajaran online. So kita sebagai guru lagi penting kalau kita ni pun tidak jenis yang responsif, apalagi murid kita. Samalah, nanti murid kita kasih krik-krik kita. Sebab kita pun begitu juga. Begitu kan. So, let us semua pasang niat, okay? Ramai yang nombor 1, dia macam, let's see what's happening, gitu kan, comel. Alright, thank you cikgu-cikgu yang respon. Yang belum respon mungkin dia mencari chat button atau sedang sibuk membeli makanan di bazar Ramadan ataupun sedang limpang-limpang kepenatan. Faham, tidak masalah. Dengan harapan kawan-kawan yang sedang mengikuti di YouTube channel juga, okay, let's have fun with the perkongsian. Bukan juga benda yang baru sangat, tapi saya rasa mungkin satu refresher untuk kita semua. Right. Saya suka mulakan sesi hari ini untuk berkongsi sedikit tentang what Benjamin Bloom mengatakan bahawa emphasize Benjamin Bloom ni seorang pakar pendidik, psikologis juga, yang menekankan bahawa semua pelajar, all our student can learn. Memang boleh belajar. Memang boleh belajar. Dengan syarat jika murid itu diberikan masa yang mencukupi dan juga arahan yang sesuai. Ini dua benda yang kadang-kadang kita terlalu sibuk mau kejar silibus ataupun murid terlampau ramai atau mood kita tidak bagus, kita lupa dua benda ini. It's always about giving enough time for the student, bagi masa yang secukupnya, dan arahan. Arahan itu perlu dipermudahkan sehinggalah murid itu benar-benar faham apa arahan itu. Dan fokus kepada pembelajaran itu sepatutnya bagaimana kita boleh bantu murid kita mencapai pemahaman yang paling tinggi. Bukan setakat, okey, tahu sudah teacher, pandai sudah saya, boleh sudah, sekali di exam sudah dapat jawab. So, cikgu pun stres, murid pun stres, kita semua stres. So, it's very important untuk kita faham bahawa peluang yang kita bagi kepada murid kita untuk capai pemahaman yang tertinggi bagi murid itu, siapapun murid itu, sangat penting sebelum kita progress, sebelum kita membawa murid kita, scaffold murid kita ke next material. So, kenapa saya mulakan dengan Benjamin Bloom? Sebab itulah satu pegangan paling penting yang saya pegang sejak saya kena posting sejak 2006. Ini tahun ke-20 saya mengajar dan saya masih percaya bahawa mastery learning itu adalah suatu yang kita tidak boleh compromise. Kita tidak boleh kompromi. Oh, tidak internet. Susah, murid saya tidak pandai ini, tidak pandai itu. Murid saya murid kampung. Murid saya murid bandar yang tidak mau mendengar. Sekalipun apa demografik dan generik murid kita. Mastery learning sangat penting supaya murid kita benar-benar faham suatu konsep. Jika hari ini kita bercerita tentang murid tidak berminat untuk belajar STEM. Jika hari ini kita bercerita tentang murid sedang sangat susah buat matematik. Semua bermula daripada dia tidak faham masa dia mulakan prasekolah. Masa dia mula belajar mengeja, mengira dan membaca.
So, kita tidak payah lagi cerita siapa salah. Sekarang kita sebagai guru-guru, kita sudah ada murid ini di depan mata kita. So, what can we do dengan murid ini? So, bagi saya ingin mengajak guru-guru untuk berfikir sejenak. Adakah kita menggunakan masa yang secukupnya dalam mastery learning? Kita punya cikgu-cikgu yang sedang mendengar, makin ramai pula tu kan. Okey, cikgu-cikgu boleh masukkan dalam ruangan chat. Cikgu Melanie akan bantu saya juga jika ada soalan. Cikgu-cikgu boleh respon. Bolehkah cikgu-cikgu buat mastery learning dalam kelas cikgu? Dan apa cabaran-cabaran yang cikgu hadapi? Cikgu mau buat tapi tidak dapat. Ataupun cikgu tak dapat buat kerana kekangan-kekangan yang di luar kawalan cikgu. Ini peluang kita meluar juga ini kan. Kita kasih keluar supaya kita kuat sama-sama. Because we are one big family kan as a teacher. So cikgu-cikgu, saya ajak cikgu-cikgu untuk berkongsi. Sementara saya bercerita sedikit lagi tentang bagaimana mastery learning ini membantu. Bila kita mula, kita sudah pasang niat dari awal. This is the focus. I want my student to master the content. Kita sudah tidak mengajar untuk exam. Biarpun pelajar SPM. Saya faham ada sebahagian guru mungkin tidak begitu setuju bahawa teaching for exam itu salah, sedangkan memang itu end goal, end game bagi kita untuk exit sekolah ialah SPM. Namun saya nak mengajak cikgu-cikgu juga berfikir, jika kita seorang murid, how can kita pergi the next class when we don't understand what happened di kelas sebelum ini? Dan benda ini bertambah. Setiap hari bertambah. Ya, saya sudah habis ajar. I finish my syllabus. Saya sudah habis ajar redox. Saya sudah habis ajar carbon compound, sains, 10 bab. Murid saya sedikit pun tidak dapat. Jadi, sekarang mana yang penting? Kita habis ajar atau murid belajar? Cikgu boleh komen lah. So, dalam pembelajaran chemistry and STEM especially, bagi saya lah, foundation itu jika tidak ada, sangat susah untuk kita scaffold murid kita untuk capai highest potential. So bagi saya yang mengajar di sekolah pedalaman, saya mengajar di sekolah Chonghua, sekolah Cina, maka murid saya datang daripada 10 feeder school. Kita ada feeder school, 10 sekolah Cina. So kita tidak dapat pilih murid ya. Kita tidak dapat pilih murid. Apapun murid yang kita dapat, kita bantu dia. Yang penting bila dia masuk form 1, dia sampai form 5, kita akan ubah dia. Kita akan bantu dia. Apa kita buat? Bukan guru form 5 saja. Kerja ini ialah kerja semua orang. So sebagai seorang guru, saya selalu minta ajar sains menengah rendah juga. Because saya rasa bila kita dapat lihat setiap batch murid yang masuk, dia memberi kita sense of empathy yang sangat tinggi untuk bantu kita memahami keperluan murid di form 4 dan form 5. So bagi saya, jika kita lebih mengambil masa untuk memahami struggle murid kita, lebih senanglah untuk kita bukan setakat mengajar, tapi benar-benar mendidik murid kita mencapai potensi terbaik mereka. Seperti dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita lah kan. Okay. Now, mesti cikgu terfikir, Discord, kenapa bah Discord? Okay, cikgu-cikgu, saya perlu cikgu respon ni. Tadi ada 4-5 guru je respon ni. Adakah guru-guru yang masuk di tidur? Cikgu pernah guna Discord? Boleh respon yes or no. Cikgu boleh juga guna respon emojis. Yes. Thank you guru-guru yang semangat. Saya suka Cikgu Melanie ada guna. Okay, Cikgu Heriana tak? Cikgu Elizabeth yes. Belum pernah best juga. Wow, thank you so much bagi cikgu yang pernah. Okay, come on, keep coming cikgu-cikgu. Yang sudah pernah nanti cikgu, I minta tolong cikgu-cikgu bila kita hands on, cikgu guide-guide juga lah. Jadi kita punya penonton saat jadi versi juga. Alright, so bagi saya, kenapa saya choose Discord? Alright, pertama sekali, benda ni mula pada tahun 2020. First time hearing. Okay, Cikgu Fadzila. Afzan tak pernah. Okay, cikgu-cikgu continue saja to comment so that I know lebih ramai tidak pernah kan. Kalau cikgu-cikgu atau cikgu-cikgu yang ada anak yang remaja, usually anak cikgu tahu tentang Discord. Saya kenal Discord ni melalui murid saya sendiri. Pada tahun 2020 kita PKP. Betul cikgu? Bulan 3 kan? Saya mula mengajar guna Discord
bulan 5 masa PKP. Cikgu bayangkan, saya seorang yang tidak suka main game, tidak suka langsung. Bolehlah dulu main tembak-tembakan ataupun Candy Crush ataupun ada satu lagi yang brick game tu Tetris. Tapi that's it. I don't really like all the Mobile Legend, Half-Life semua tu kan. Tapi murid kita dia suka main game dan gunakan Discord sebagai platform. Platform untuk dia share screen, talk to each other, and game tu dia jadi macam very interactive. Okay. Enable organized discussion. Kalau kita lihat di WhatsApp, kita guna WhatsApp atau Telegram, kita punya discussion, of course sekarang kita boleh buat banyak channel kan, and so on. Masa saya mula, benda tu tidak ada langsung kan dalam Telegram ataupun WhatsApp. So, organized discussion ini membantu kita simpan pelbagai jenis file. Link, PDFs, videos, all those kind of sharing. And then kita boleh screen share juga. And yang lagi best, dia flexible. Google Meet, dia boleh benarkan kita macam go online. Talk to face kan semua. Tapi lepas kita habis meet, tengok recording je lah. Transkrip, sekarang ada transkrip. Okay. Bagaimana kita nak murid yang nak pergi watch balik and boleh interact, dan orang yang sudah keluar dari session tu boleh lagi melihat chat tu. So inilah flexibility dan benda-benda yang ada dalam Discord. Okay, untuk bagi cikgu-cikgu konteks yang lebih, alright, let me bring you to perbandingan. Ini saya minta kawan baik saya lah, ChatGPT, untuk bantu saya. So cikgu-cikgu boleh lihat WhatsApp, kita semua memang pernah guna WhatsApp, Google Meet, Telegram, Google Classroom. Confirm kita sudah pernah guna ini. Kita pernah guna, kita mungkin suka, mungkin tidak suka. Boleh cikgu-cikgu kongsikan, cikgu guna mana paling banyak untuk mengajar. Okay, kita tunggu sekejap. Kita mau juga respon daripada cikgu-cikgu sebab tidak best bahkan kalau saya saja yang bercakap. Cikgu Melanie pun malu-malu sudah tutup video. Jadi saya perlu juga dapat respon. WhatsApp, okay. Cikgu Nursila. Hai Cikgu Nursila dari Bangi kan? Aduh, jauh-jauh ni. Cikgu Kayen pun ada. Rakan saya dari UKM. Cikgu yang sama hebat. Okay, kamu cikgu-cikgu, boleh cikgu-cikgu kongsikan sedikit platform mana atau cikgu pernah guna semua? Which one you like the most? Cikgu paling suka. Telegram. Okay, continue cikgu-cikgu. So sambil cikgu balas, saya akan bagi tahu sedikit. Okay, kalau kita lihat WhatsApp, Google Meet, Telegram, dia ada messaging, file sharing. Tapi kalau kita lihat community based, dia membina satu community. So dia akan stay there. Itulah kelebihan Discord. Dia macam satu classroom yang akan di sana. Kalau Google Classroom, dia lebih kepada managing classroom. Tapi you don't feel the community there. Real-time interaction. Google Classroom tak adalah kan? Tapi yang lain semua ada. Siapa balas, siapa seen, siapa delivered. Masih boleh tutup blue tick. Jadi kita tidak boleh nampak. Okay. Live teaching. Kita mengajar terus nampak. Google Meet boleh, Discord boleh. Yang lain, very limited, very difficult. Okay. Asynchronous. Pembelajaran di luar waktu, tidak semestinya pada masa itu sahaja. Semua boleh kecuali Google Meet, which is good, which is great. Kan? Kita nampak juga, macam kita guru, tak mungkin kita guna satu platform sahaja. Next, kalau kita lihat dia punya limit group. Cikgu tengok. Kalau Discord ni, up to 500,000 people, member. Dan everything is free, cikgu-cikgu free, free. Tidak payah bayar. Sebab dia web-based kan. Dan group limit tu kita ada limit-limit tertentu. Kecuali kita tambahlah premium and so on. Berapa group kita boleh bina and so on. File sharing. Okay, walaupun di Discord ni, file sharing dia ada sedikit kecil. But you can use Nitro untuk bigger file or kita share link. But file sharing is good for everyone. Engagement. Kalau kita tengok engagement, interaction. Murid kita, cikgu bukan kita, murid kita. Paling suka benda yang boleh engage them. Main tu reaction button. Saya ada 2 murid saya bersama saya hari ini, Era dan Anim. Era dan Anim, you can anytime
Masuk saja. Okay. So mereka suka. While waiting, kawan lain menjawab, dia main dulu emoji, reaction. Okay, dia boleh ada engagement. And lastly, kita ada banyak tools lain kita boleh gabung. YouTube, Google, bots di Discord lah. Okay. Next, let me also share with you screen sharing. Screen sharing di Discord ni, apa beza dengan Google Meet? Okay. Discord uses less bandwidth. Maksudnya, line yang buruk sikit boleh masuk Discord. Tapi kalau Google Meet, keluar terus. Itu satu yang saya suka guna lah. Saya guna juga Google Meet. Cikgu-cikgu bukan saya tidak guna. But for longer lesson, 2 hours, memang saya akan guna Discord lah because dia lebih stable. Breakout rooms. Kalau kita Zoom ni, CDL ada Zoom, bolehlah kita cikgu-cikgu manalah mau subscribe kan. Tidak murah juga. So breakout room di Google Meet sudah ada. Okay, tapi dia ada limitation dia. Kadang-kadang tak boleh tarik, tak boleh assign and so on. Okay, so di Discord ni nanti kita akan nampak very clear channels lah untuk kita buat breakout. And student participation. Kita boleh nampak. Cikgu-cikgu kita bercerita tentang PAK 21 baik ni kan. Bila kita cakap PAK 21, macam mana hebat pun tools yang kita ada. Kalau murid kita tidak interaktif, macam saya sekarang sedang struggle, sedikit guru saja yang sedang respon. Sebab saya di Zoom. Begitu. So kalau kita di Discord, probably we will get more participation lah. Okay. So itu sedikit sebanyak tentang platform-platform yang ada. So why saya guna Discord? Pertama sekali, sebab inilah yang terbaik untuk memastikan murid saya engage. I want my student because in the end of the day, apalah kerja saya sebagai guru kalau murid saya tidak belajar. I always ask myself, bila saya keluar dari kelas, did my student learn? Did my student learn? Not did I teach. Tak. Did my student learn? Ada 1 orang, 2 orang, dia tidak dapat apa-apa. I will start thinking. Okay? And then encourage active learning. Okay, supaya murid boleh discuss dalam peer. It's not about just writing on mahjong paper, bentang begitu, PAK 21. No, we want real discussion. Really talking about why like that. No, we don't agree, kan? Students sudah pernah guna. Kalau kita tanya murid-murid kita, kebanyakan mereka sudah guna. Jika cikgu-cikgu punya murid tidak guna, mungkin dalam keadaan dia dalam community yang tidak begitu exposed to it lah. Tapi murid-murid selalunya dia exposed to gaming. Mereka yang pernah main game usually tahu tentang Discord. Highly customizable. Saya boleh change from time to time how I do this, how I do that, and so on. And then support both synchronous and asynchronous. Kita mau semua at the same time. Siapa tidak dapat join, can join next. Okay. Kita berhenti sekejap di sini. Cikgu-cikgu, how are you? Are you okay? Kita tunggu respon dulu. Kita mau cek dulu cikgu-cikgu. Rasa doing good. Thank you, Cikgu Sasi. Yes, thank you, Cikgu Sam. Kita ada, tidak reaction button ke ini? Patutlah orang tidak main reaction. Sepatutnya ada reaction button, betul kan? Kita boleh play emoji. Kita play emoji dalam chat sajalah. Thank you, Cikgu Ezlin. Okay, Cikgu Nuraini, Cikgu Heriana, Cikgu Filipa. Nah, semakin ramai sudah engage. Cikgu Melanie, syukur. Betul. Ya, bukan kita. Ya, ada satu soalan nih dari YouTube. Cikgu Nurafiza mungkin. Nurafiza Kamarudin, sorry. Okay. Dia tanya, berat atau tidak install Discord? Berat. Tidak berat. So, Cikgu, nanti kita akan buat hands-on. Kita boleh pilih untuk tidak install. Maksudnya boleh guna web browser sahaja. Kita akan try lepas ni supaya cikgu tidak rasa banyak sudah tu app dalam tu phone kan. Kita tidak mau sudah. Thank you Cikgu Nafiza for your question. Excellent. Thank you Cikgu Melanie. Kita teruskan. Right. So, bila saya mula, how saya guna Discord. Masa 2020 PKP, so memanglah saya kena guna Discord sebab apalagi takkan saya mau mengajar di WhatsApp. Google Meet, berapa minit phone budak panas sudah. Teacher habis data.
Sudahlah, PKP tidak boleh pergi mana-mana. Murid saya B40 lagi. Tidak duit pun mau reload. Dan fikir, kita fikir cara yang lebih ekonomi. So murid saya cakap, the boys, I still remember my student lah 2020, Iskandar and Ian. Dia cakap, teacher, kita boleh try guna Discord. Okay lah. Apa saya kena buat? Then install. Then satu malam, saya bersama dorang learn how to use Discord. Then from there onwards, kami mula guna, murid saya ajar. So cikgu-cikgu, you don't worry. Kita belajar saja dengan murid kita. Okay saja. Tidak kurang pun sedikit pun gaji kita kan kalau dorang yang ajar. saya okay saja. Tidak saya rasa malu. Kita belajar saja. So, bila kita sudah start sekolah, saya dapati kalau kimia ni kan 4 masa saja. 40 minit. Mana cukup. Sangat susah. Sudahlah konten banyak. Kita 20, 22, 23 lah. 23, 24 ni. Pendek masa kita mau SPM. Cukup masa mengajar lagi. Kimia paling banyak eksperimen lagi wajib buat. Nah, mana lagi masa saya mau mengajar dalam kelas? So, student perlu ada masa yang secukupnya. Remember, saya start tadi, saya cakap tentang mastery learning ialah memberi peluang kepada murid. Give them enough time to understand. So, saya pun terfikir, okay, saya start online health class, which I started sejak 2021 sebenarnya. Tapi usually itu dekat-dekat after trial, begitu betul. Tapi last year saya start lebih awal lah. Saya start lepas pertengahan tahun. So ini akan buat banyak collaborative learning dan reflection learning. Era, Anim, are you there? Saya mau cari juga seru saya punya anak murid ni. Supaya ada kawan saya. Era, Anim? Boleh respon? Ada. Okay, good. Ada Anim Sada. Era pun ada kan? Ada. Okay, thank you. So guys, girls, just masuk saja. Right, supaya saya tidak kesendirian. So bagaimana cikgu-cikgu saya structure saya punya lesson? Setiap minggu, macam mana begini setiap minggu? Cikgu mau me time juga. Kita mau berehat juga. Tapi kita mau bantu juga murid kita. Sebenarnya kita boleh buat dua-dua tuh. So macam mana kita mau mengajar tanpa kita terlampau mengajar? Ini dia punya keyword di sini. So cikgu-cikgu saya faham. Kita semua sibuk penat. Banyak lagi kelas tambahan kan? Okay. Saya tunjuk satu contoh. Saya ada last year punya batch. Saya berjaya buat 26 weeks. 26 minggu. So ini contoh lah. Macam kalau cikgu tengok week 3. Week berapa itu? Week 4. Week 8. Week 18. Macam ada lain-lain sedikit. Sudah dia punya pembahagian tugas atau task. So setiap minggu. Tugas yang saya beri kepada murid saya bergantung kepada keperluan murid saya. Masa mula-mula dia cakap pasal redox dia tidak pandai lagi itu bab. Okeylah. So saya pun bantu bab itu. Kadang-kadang dia cakap, cikgu, kami mau revise topik bonding. So saya pun buatlah topik bonding punya pembahagian. Sometimes murid akan cakap, cikgu kami masih belum pandai tulis esei. So saya punya kelas bersifat kepada bagaimana kita menjawab soalan esei. Dan sometimes lebih kepada letak mereka dalam ability yang sama. Supaya diorang boleh bantu ikut level begitu. Kita tidak memalukan murid in any way. Nanti cikgu boleh tanya dengan murid-murid saya. Some of them went through dari gagal. Dia akan promote diri dia, naik group. Dia sendiri akan naik berdasarkan dia punya pencapaian. So, I'm very clear. Apa dia kena buat, pukul berapa sampai pukul berapa, apa task dia. Siapa moderator dia. Moderator ni, murid yang diberi tanggungjawab untuk share screen. Sometimes dia ada leader. Sometimes dia ada leader yang kena mengajar. Selalunya, murid yang saya rasa sudah memahami topik itu. Dan boleh bantu. Dan murid ini akan diberi bahan dan dia akan share. Dan cikgu boleh lihat juga kadang-kadang bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang memang sudah ada. Kita ada sangat banyak bahan mengajar di luar sana. Cuma kita kena sebagai guru bijak memilih bahan yang sesuai dengan murid kita. Alright, next. Saya teruskan kepada engagement strategy saya. Okay, first of all, murid boleh banyak guna emoji,
Dan saya suka bagi poll lah di WhatsApp ataupun di Discord. Okay, pin message, resource tab supaya mereka tahu di mana mau refer bahan. Encourage student untuk sendiri guide, sendiri bincang, sendiri berkongsi dalam kumpulan kecil. Kerja saya masuk setiap grup, dengar sekejap. Kalau diorang ada masalah, diorang akan mention saya, teacher masuk grup ini. So I will go to that group and help them. Kadang-kadang cikgu dia pun hilang. Tapi murid tu pandai. Dia akan pergi cari senior kawan dia yang lebih pandai untuk bantu dia. Betul kan, Era? Anim? Ya, betul. So sometimes kita ni cikgu pun pandai terkeluar lain. So everyone pernah experience tu. Right. So apa technical issue? Untuk technical issue ni, macam biasalah mungkin Anim sama Era mau cakap sedikit tentang technical issue yang kamu hadapi. Maybe untuk hari yang hujan lebat begitu kan, wifi saya mungkin tidak kuat begitu. So, susah sedikit lah kalau mau dengar dorang kawan-kawan saya mengajar. Dia pandai cut dia punya suara begitu, jadi susah lah. Tapi still boleh juga lah untuk belajar sebab cikgu memang sudah bagi dia punya bahan contoh di WhatsApp, latihan begitu. Jadi kami buat saja. And then kalau ada yang tidak paham, bolehlah tanya-tanya sedikit. Mungkin di WhatsApp pun boleh. Kalau Anime Sarah, Um, Kalau saya pula kadang-kadang tidak kuat lain kan bagian pendalaman begitu. Lepas itu mungkin kami akan chat teacher, lepas itu teacher bagi bahan melalui WhatsApp juga. Lepas itu kami akan buatlah dengan sendiri, lepas itu send sama teacher supaya nampak yang kami ada buat kerja. Okay, thank you Anim. So basically what they're telling is, walaupun kita guna kadang-kadang internet, kita faham juga kan, Anda ada murid kadang-kadang memang betul-betul lah line dia sangat-sangat buruk, so dia tak boleh masuk. Tapi kita ada WhatsApp yang paling low dia punya bandwidth. So bahan tu kita kongsikan. Sometimes teacher share di WhatsApp, so saya share. So this way, student masih sedang berada bersama pada masa learning tu. So kerja saya boleh buat semua tu cikgu sebab bukan saya yang mengajar. Murid saya mengajar. So saya boleh manage benda tu. I can manage the learning for them. I go through and check technical issue, bahan diorang mau, siapa terkeluar and so on, they chat me, blackout and so on. Kita di Sabah, always blackout. Si Alex kan selalu blackout. Some of their friends yang memang selalu go through that process. So we bantu. Secondly, macam mana kita nak bagi murid tu participate. Macam sekarang ni bagus jugalah cikgu-cikgu sudah mula respon kan, best jugalah. So kalau murid tu klik kalau dalam Google Meet begitu. Dalam Discord dia boleh guna reaction button, dia boleh chat. Dia ada banyak cara untuk mainkan peranan dia dalam pembelajaran. Kadang-kadang murid tu dia bilang, saya tidak berani untuk mengajar atau jadi moderator. Tapi saya boleh share screen. So kerja dia share screen. So nak tidak mau dia memainkan active engagement dalam learning itu. Alright. And then sustain interest. So usually dia akan cakap, teacher kami mau game. Teacher kami mau quiz. Diorang paling suka quiz. Ini batch 2024. So dia akan cakap, teacher quiz. Okay. So kita start dengan quiz, kita end pun dengan quiz. Kita start quiz, baru diorang masuk small group. Then they come back, kita buat lagi quiz. Sometimes kita bagi gamification program, benda yang lain lah yang berbeza-beza. Take about 10-15 minutes. Sometimes saya masuk dalam grup kecil, diorang sendiri start their own quiz. Itu yang macam, teacher kami sudah belajar ni kan, kami mau try dulu bah. So they try. So benda macam ni yang saya rasa murid kita ni sebenarnya sangat kreatif dan sangat mampu. Kadang-kadang kita saja yang tidak percaya sama diorang. So bagi saya, kalau anak-anak murid saya yang datang daripada semua area di Tenom, ada yang dekat pekan, ada yang dalam, pun boleh. Kenapa tidak murid-murid cikgu kan? Mesti boleh. Cuma, betul. Cuma, the beginning is always the hardest. Kita mau mula budayakan tu yang susah. Saya tunjuk contoh. Lebih kurang beginilah keadaan discussion Discord ya. Kita boleh nampak grup yang berbeza-beza
discussing ikut kawan sedang chat. Ni. You see kan friends. So, student sedang lead the discussion here. Every group ada dia punya student. Ini yang saya suka sebab bila tu murid, sorry, kenapa dia tidak boleh post ni? Okay, so basically murid tu dia akan cakap, saya tidak dapat buat ini. Dia openly cakap, boleh kamu bantu saya? So murid tu sudah belajar satu keadaan di mana macam mana cakap? Murid tu dia sudah ada satu budaya. It's okay to make mistake. It's okay to ask for help. Itu sangat penting lah. Saya tidak tahu, minta bantu. Live video boleh buat dalam Discord. Maksud Cikgu Jun live video ni maksudnya kita sedang kita yang mengajar ataupun yang murid sedang mengajar tu Cikgu. Live video tu. Sebab dia memang akan go live streaming. So, thank you Cikgu Shashi. Dia macam ni. Sometimes murid tu kita nak bina dia punya nilai, it takes a little bit of time. Kadang-kadang dia malu mula-mula. Kan Era, Anim? Mula-mula memang malu, takut salah. Macam manalah kamu bina tu perasaan tidak tahu malu tu? Duluan. Okay. Sebab kami sudah kena kasih bahagi dengan grup masing-masing kan yang sama dengan dia punya ability. Jadi kalau semua diam macam tidak apa-apa lama belajar. Jadi terpaksa mengutarakan kau punya pandangan. Lepas tu kalau dengan dalam small group kau akan berani untuk bercerita, bercakap, minta ajar. Kau tidak akan rasa macam insecure diri kau tu kurang begitu. Okay. Era? Ya betul lah juga apa yang Anime Sarah cakap. Sebab kalau dia bukan breakout kan, dia macam banyak semua dalam satu grup saja. Yang tidak berapa pandai, yang kurang pandai ni dia tidak akan bercakap sebab dia malu. Nanti orang yang pandai, orang akan tengok macam, ini pun tidak pandai kah? So kalau dia kasih grouping gitu, memang kita langsung tidak rasa macam takut yang kita akan kena judge. Sebab kita bersama dengan orang yang kita sama ability kita, dan betul-betul kita boleh tanyalah walaupun kita rasa insecure kalau mau tanya orang yang lagi bijak, bolehlah tanya yang sama level dengan kita. Alright, thank you. So maksudnya di sini murid tu dia berada dalam learning ability untuk subjek tu. Sebab sometimes chemistry dia lemah, tapi fizik dia bagus. So kita tidak boleh anggap murid ini semua sama. Tidak. So when we focus on mastery learning, kita akan berjaya letakkan murid kita dalam kumpulan mengikut learning ability dia. Learning ability dia untuk subjek itu. So dia akan tidak segan. Because macam Anim cakap, kalau semua tidak bercakap, tidak siap tu kerja. Mau tidak mau kena habiskan tu task. Mesti complete the task. Somebody kena mengetuai that discussion and so on. Live video, okay, solving equation live, semua tu boleh. Cikgu share screen macam tu boleh. Semua live boleh tu Cikgu Jun. Tak payah record dulu. Alright, saya teruskan. So before I use Discord, okay, untuk perkongsian hari ini, saya kongsikan sedikit tentang student teach, student learn. Okay, students teach, student learn. Dia bermula daripada batch mereka ni, 36 orang murid saya. Dari 36 murid ni, first exam Mei tu, bulan Mei last year, 50% je lulus. Jadi saya stres lah. Macam mana saya mau bantu murid saya kalau begini ramai, lulus pun belum. Macam mana saya mau bantu pergi A, B, C, D kan? So dari sanalah mula, kita mula help kelas ni lebih awal. So target saya 18 murid. Tapi saya libatkan semua lah. Libatkan semua. Lepas kitaran pertama, saya measure melalui trial exam, percubaan. Dari 18 orang, tinggal 8 orang. Hardcore lah ni 8 orang ni.
Okay. Lepas tu habis trial kami buat mock test after 1 month plus tu, macam 6 minggu. Kita try lagi another mock test, paper 1, paper 2, paper 3 ya. Saya buat lengkap tu dengan dorang. Tapi lain masalah, saya cari masa buat untuk semua. Dan dapati bahawa akhirnya tinggal 5 orang sahaja yang masih gagal. Tapi saya yakin dan percaya mereka akan lulus juga akhirnya sebab proses pembelajaran dorang, usaha yang dorang tunjukkan, throughout that process and after that sampai SPM tu was very very impressive bagi saya. Okay. So saya boleh tunjuk sedikit reflection murid saya lah. What they think, ada banyak dorang sudah biasa tulis reflection dalam kelas saya. So these are some of the reflection after 20 weeks of class. So dia cakap dia banyak kepada disiplin lah, disiplin. Okay, mau untuk come every day. Era pun sendiri sedar betapa susahnya kan Era. Walaupun Era ni kategori murid yang pandai. Ya, betul. Susah kalau tidur kan, susah mau bangun untuk masuk kelas lah, saya rasa. Apalagi tidak kena nampak depan-depan kan Era. Ya, betul. Tapi kawan dia dalam grup akan cari. Siapa yang hilang begitu kena mention, kena call, kena personal message tu kena panggil. So that they eventually will come. Kalau dia tidak muncul, dia memang kena bagi saya justification kenapa dia tidak hadir. Saya akan cari satu-satu. Okay. We can look at the second reflection. Di sini dia untuk reflection ini saya nampak murid ni dia rasa dia macam lost, dia gagal form 4, dia rasa dia tak boleh sudah. Tapi bila dia semakin faham, dia suka pula subjek tu. So maksudnya, kadang-kadang murid kita ni tidak suka subjek kita ni, bukan sebab dia tidak suka kita, cara kita mengajar, tidak. Sebab dia belum dapat, betul kan? So when we give them enough time, then they start to really like, and you see, dia rasa proud dengan diri dia. Dia sudah acknowledge dia punya growth, which I think is really cool. And last but not least, ini murid yang memang dia struggle dengan ini topik. Dari awal tahun dia struggle dengan ini topik. Dekat habis diskot tu baru dia cakap saya dapat. So cikgu-cikgu jangan hairan kalau murid kita don't get what we are teaching today, tomorrow, next month. Sometimes yang dia faham itu nanti, after many months. So bagi saya sebagai seorang guru, saya hanya akan cakap satu benda aja. Kita kena konsisten. Seperti mana kita mau murid kita konsisten hadir kelas, buat kerja. Kita sebagai guru kena show up lah. Kena sentiasa ada. Sentiasa check, track and so on. Then itu sudah membantu. Okay, sekarang kita masuk kepada slot hands-on. Okay, cikgu-cikgu saya mau tanya. Cikgu-cikgu ready kah untuk try? It's going to be very, very fast. Tidak akan lama. Tidak akan lama. Okay, cikgu-cikgu, boleh kita start? Boleh kita try? Adakah guru yang mau try? Nanti saya satu orang pula siok sendiri ni tahu. Saya cek dulu. Kalau semua okey. Saya mau share cara-cara masuk Discord. Boleh cikgu-cikgu? So kita akan cuba masuk Discord itu sendiri. Kalau cikgu tidak install, kita just create account saja dulu guna Gmail account paling sedang. Dan cikgu boleh rasa sendiri. Kita tengoklah kita punya guru-guru ni hari boleh try ke tidak. Okay. So apa cikgu kena buat? Cikgu pergi Google search. Buka Google search. Saya stop share dulu. Supaya saya boleh share screen untuk browser saya. Google Chrome jap ya. Cikgu-cikgu buka Google. Cikgu tekan Discord. Let me quickly share. Okay. Cikgu akan nampak, tekan saya Discord, cikgu jumpa Discord. Boleh cikgu-cikgu bagi saya respon so I know you're okay? Kita slow and steady. Boleh tanya aja soalan. Era dengan Anim boleh guide juga. Oke. Wah, Ada cantik. tanya kalau di handphone boleh kayak ini Boleh. macam Boleh. Era, Anim selalu di handphone juga tuh si Anim. Anim pun sekarang handphone. Anim boleh bagi tahu sikit? Boleh. Okey, boleh senang je. Okey, cikgu tekan je Discord. Cikgu tekan ni. Discord join chat, that's all fun begins.
Cikgu akan jumpa this page. Lepas tu, cikgu, kalau saya boleh open Discord, so saya sudah ada line, saya sudah ada account. Cikgu pergi di bawah sikit. Kalau download, nantilah cikgu try ya. Hari ini kita try dulu. Open Discord in your browser. Cikgu tekan open Discord in your browser. Open Discord in your browser. Cikgu akan jumpa ini. Welcome. Cikgu masukkanlah sedikit detail-detail cikgu. Okay. Saya tunggu sekejap. Right. Cikgu masuk cikgu punya dev. Apa-apa semua itulah. Untuk yang ini, Mbak, yang masuk nih kan, ada age limitation kah? Tidak. Oh, tidak. Oke. Tidak. Oke. So far, so great. Thank you, Cikgu Sumadi. Cantiklah kita punya cikgu hari ini. Cikgu Elsie, bangga aku punya partisipan aktif. So far, so great. Come on. Great. Tunggu cikgu-cikgu lain kalau dapat masuk. Sebab saya akan kongsikan dengan cikgu link untuk cikgu masuk satu Discord channel yang saya sudah create khas buat cikgu-cikgu hari ini. So kita kasih cikgu peluang untuk masuk. Cikgu create dulu account. Saya stop share dulu. Saya mau buka saya punya Discord. Ini rupa Discord saya. Kalau cikgu-cikgu sudah masuk, cikgu tidak ada begini banyak channel lah. Cikgu punya kosong tu. Penting cikgu berjaya masuk. Boleh saya tahu siapa berjaya sudah masuk Discord? Kita tengok mana yang mampu je lah. Yang lain mungkin tengok saja kalau tidak dapat masuk. Lepas cikgu berjaya masuk, cikgu masuk link ini. Ini link akan bawa cikgu masuk ke CDL Discord Support Group. Lepas cikgu masuk Discord. Yeay, Cikgu Shashi ada masuk sudah. Good job, saya boleh nampak. Saya suka. Bangga cikgu-cikgu ni, hebat. Yes, Cikgu Jun, great. Cikgu Tan, uyo. Saya ingatkan tadi Cikgu Melanie tidak orang mau masuk ni. Ada rupanya. Come, cikgu-cikgu. Wow. Semangat, siap. Masih malu-malu lagi. Ya, Ba. Kau yang belum masuk nih, Cikgu Mel. Okay, come on. Kita ada 3 guru yang sangat laju. Macam biasa, murid kita pun begitu. Akan ada yang masih mencari-cari ruang. Boleh type-type. Boleh sudah bercakap-cakap di sana, di chat dulu. You can try your first text on Discord. Yay. Kan? Kita semua boleh nampak. Okay, kita boleh nampak chat. Cikgu Jun testing. Oh, macam pandai betul dorang ni tahu. Saya tidak payah pun ajar. Cikgu CM sudah masuk. Come on, Era and Anim go in so that later kita boleh join dengan dorang. Cikgu Melanie dah masuk. Tahniah. Okay, kita tunggu 1 minit lagi. 1 minit lagi. Kita tengok cikgu boleh masuk ke tidak. Cikgu Nursila, yay. Good job. Happy-nya saya. So, Discord, CDL Discord group ni nanti, cikgu saya akan be very, very free and happy to help you. Welcome Cikgu Fikri, welcome Cikgu Hilya. Ada ramai sudah masuk. Cikgu T pun saya nampak sudah online. Yes, good job Kayen. Ramai sudah ni. Come on, ini kita punya community cikgu. When you come in, this is what we call as the community yang tidak akan hilang. So this community di mana kita boleh share resources. Lepas ni kalau cikgu mau guna Discord, cikgu drop saja message di sana, Anutra, how to do this, saya ada this problem, how to do this, come online, saya sedia berkhidmat. Nanti saya suruh murid saya membantu. Cikgu G, Teacher G, Cikgu Edzlin, alright, 355. So macam mana ni Cikgu Mel? Mau tunggu 1 minit lagi kah? Kita teruskan. Kita teruskan lah. Okay. So semua sudah apa? Alright, cikgu-cikgu. Sekarang saya mau cikgu post something on the message. Macam tadi cikgu Shashi sudah. Ada juga video. Cikgu cuba explore ada apa yang cikgu boleh type. Cikgu boleh tambah. Cikgu boleh create poll. Upload file. Create thread. And use app. Mana-mana saja. Cikgu cuba. Semua yang sudah masuk. Yang menengok sajalah ya. Kalau ada soalan boleh tanya.
Ada Cikgu Elizabeth, dia unable to accept, dia bilang di sini. Tidak Ah, accept. eh, Allah, eh, accept Cikgu Elizabeth. aduh kasihan. Sepatutnya tidak ada masalah sebab dia tidak perlu accept. Dia auto masuk tuh. Kita tengok kenapa Cikgu Elizabeth tak dapat masuk. Let me create invite. Let me share again. No limit. Never. Generate new link. Copy. Saya share balik ya, Cikgu Elizabeth. You try again. Ada sudah respon-respon. Okay. Hai. Kita kasih. Nah, keluar api-api. Nah, keluar gif-gif dorang ni. Good. Saya pun bolehlah pergi kasih respon. Terbaik. Kita kasih kamu emoji dulu. Cikgu Misri, Teacher Diane, Cikgu Elizabeth, I hope you can come in. Nah, very good. Okay, cikgu-cikgu sekarang sudah berjaya. Wow, awal Cikgu Fikri masuk voice channel. Okay, cikgu-cikgu, saya mau cikgu tekan voice channel di general ni. Tekan voice channel di general, cikgu boleh bercakap. Yes. Era and Anin, can you help me go in there and check whether it's working for them or not? Okay, one of you go and do that so that I can be in the Zoom. You Okay. will, yeah, thank you so much. You guys can just talk to them and ask them to share screen. Kita ajar cikgu-cikgu yang masuk voice channel ni, Nina. Kalau cikgu-cikgu masuk dulu di general, and then cikgu share cikgu punya voice. Cikgu Jun. Kita tengok apa dia watch. Saya boleh masuk dan lihat. Okay, good. Saya boleh nampak guru-guru sudah masuk. Okay, Anim, Era, get them to talk a little bit in the group. Semua try, talk and share screen. Supaya semua kena cuba share screen dulu. Kita tengok. So, cikgu-cikgu kalau saya mau chat di sini, we can chat here. Hi. Yes, good. Boleh pasang video juga. Okay, great. Kita nampak guru-guru kita ni memang hebat semua. That's on Discord, is it? Betul, cikgu. Okay. Right. So, guru-guru boleh pasang video. Tidak mau pasang video pun boleh. Kan? Cikgu Elizabeth masih tak dapatkah? Unable to accept. Kenapa tidak boleh? Sebab saya tidak dapat. Kejap saya tengok kalau ada pending invite. Okay, good. So, sekarang cikgu-cikgu kita masuk kepada kita punya task kedua. Ada bunyi sudah. Saya nampak. Good, good. Ada bunyi-bunyi sudah keluar. Itu yang murid suka. Okay. So, cikgu-cikgu, bolehkah cikgu-cikgu masuk channel Math, Science, Bahasa atau lain-lain? Ikut cikgu di mana? Dan saya mau cikgu bincang how Discord ni cikgu boleh guna dalam kelas cikgu. Cikgu pilih cikgu mau masuk di channel mana. Cikgu boleh pilih untuk masuk di Science atau Matematik atau Bahasa atau lain-lain. Okay, sudah cikgu masuk di sana. Anim and Era, can you each masuk different group to check on them? Okay. Ada YouTube lagi. Okay, good, good. Kita boleh nampak sudah kan guru-guru? Okay, so teachers masuk small channels. Ikut subjek cikgu. Yes. So cikgu bincang. Kita ada aktiviti yang kita boleh join. See? Excited guru-guru kita ni. Ada lain-lain. Okay. So cikgu-cikgu boleh bincang. How Discord boleh diguna
dalam subjek cikgu. Okey. Hai Cikgu Kuah. Good, good, good. Cikgu boleh nampak di sini era dia masuk. Dia boleh jam-jam. Anim is here. So beginilah cara saya cikgu bila saya manage learning. So what I do, my student ada 4 group, 5 group, tiada masalah. I just go. Bila mereka perlu saya di mana, saya go there. Saya boleh masuk di maths, saya confirm, saya akan berada di group maths. So saya boleh lihat dan dengar apa group maths buat. So the same thing goes to every group yang kita ada. So we can see here ada berapa guru di sini. So cikgu-cikgu ada 3 minit untuk habiskan discussion and explore. Enjoy your discussion. So kita tengok. Maybe 1 more minute cikgu-cikgu. 1 more minute. Okay, 1 more minute kita semua akan kembali. Oh, hai Cikgu Rizal. Aduh. Bus-bus pun masuk kah? Welcome, welcome. So cikgu-cikgu boleh nampak sekarang ni perbincangan sedang berlaku dalam kumpulan kecil. Macam-macam benda. Thank you Cikgu Hafizain. Siap kan? Cikgu macam Aramaiti, betul? Kamu akan rasa dia satu community tau. You feel like you can talk and then you can go to different group, do different thing. Dia ada banyak chatbot, features apps yang cikgu boleh try lah. Cikgu boleh cuba sendiri, ada bunyi-bunyi di sini. Cikgu boleh open soundboard, try. So kadang-kadang kita mau respon kan, dengan bunyi pun boleh. All those things lah. So dia jadi sangat menarik untuk murid-murid kita because our kids love this engagement, this kind of features. Dan benda ni tiada dalam most platform kan, yang semua at the one place. So saya sangat best lah tengok cikgu-cikgu. Kita ada begitu ramai sudah masuk. Don't worry. Link yang saya bagi tadi sepatutnya tidak expire. Cikgu Elizabeth ni yang saya sedang fikir kenapa dia perlu saya accept. Sebab Ya, tidak ada beberapa juga cikgu di YouTube tidak dapat masuk. Okey, Cikgu Bel ada bagi yang link baru kah Cikgu Mel? Saya Ya, tengah kejap yang link baru ni. Kejap. Yang kedua punya link saya bagi tu. Oke, mungkin Hazwani boleh share link yang kedua, tapi ada dari YouTube, cikgu mungkin ada Zamni. Dia cakap klik tanda tambah cikgu, lepas tu copy link. Dia cakap macam tu dalam. Oh, untuk guru yang tidak dapat mungkin kan? Hai semua, Cikgu Ida. Baru pernah masuk Discord. Yeay. Maksudnya cikgu sudah buat. Yes, Cikgu Fikri. Best kan Discord ni. Itu yang saya sebenarnya rasakan. Kita tidak cuba kan. Jadi kita langsung macam, ayah kita nantilah mungkin apa. Tapi bila kita sudah try, kita akan sedar bahawa rupanya best pula ni untuk learning platform murid kita. Take our time to enjoy the process. Sebab grup ini akan kekal. Grup ini akan kekal untuk cikgu come together again anytime you want. Number 1. Number 2, if ada perlu apa-apa bantuan, saya akan tambah satu channel nanti, text channel, support needed. Nanti saya akan share lah apa-apa bantuan yang boleh. Menarik. Thank you Cikgu Rizal. Very happy to see the teachers from all state in Malaysia. Ya, sangat best lah sebab guru-guru kita ni sebenarnya kalau benda bagus, diorang suka bani kan. Cuma kita kadang-kadang tidak masa. So cikgu boleh nampak
the whole process is very, very interesting. Dan kita boleh belajar banyak benda daripada sini. Ya, thank you cikgu-cikgu. Mau tidak mau, kita punya eksplorasi ini, saya bagilah 1-2 minit lagi sebelum kita semua kembali semula ke Zoom. Kita bagi peluang cikgu teruskan perbincangan. Lepas cikgu siap, sudah explore, saya jemput cikgu-cikgu masuk ke Zoom. Di ruangan chat, bolehkah cikgu kongsikan bagaimana cikgu rasa Discord ni boleh cikgu guna pakai dalam kelas cikgu? Can I get you to share that with me dalam ruangan Zoom? Sebab perkongsian cikgu nanti bukan untuk saya saja, tapi untuk semua kawan-kawan yang berada di YouTube, di dalam ruangan chat, Zoom and so on. So boleh cikgu share apa yang cikgu dapat. Itu yang kita berminat mau tahu ni. Saya nampak ada sudah message very interesting platform. Have to explore and start my student community here. Yay! Thank you Cikgu Shashi. Saya sangat happy sebab bagi saya kan KPI saya begini je, Cikgu LC sama Cikgu Mel. Ada satu guru pun try, saya happy sudah. So tercapai sudah saya punya KPI. Era, Anim, boleh imagine kan kalau cikgu-cikgu tu guna Discord sama murid? Ya, boleh. So sayang kan kalau muridnya kalau tidak guna? Ya. Lagi senang untuk mengajar lah. Ini pun guna free basic data aja. Basic data. Itu penting. Alright. Kita boleh semua slowly come back, keluar daripada Discord. Exit Discord dulu, nanti cikgu boleh masuk balik. Tidak ada masalah. Sebab cikgu sudah sign in tadi kan, cikgu masuk saja balik, cikgu boleh. Cikgu Elizabeth, don't give up. I will try to figure out how to help you. Sangat hairan kenapa tidak dapat. But macam biasalah kan, bila kita bercakap tentang teknologi, technical difficulty pasti ada. Tapi there's always a way to troubleshoot dia lah. Alright. Cikgu-cikgu, bolehkah tolong-tolong di YouTube ataupun di Zoom, kongsikan bagaimana cikgu boleh guna ini dalam kelas cikgu. Saya mau support, okay boleh. Nanti kita develop lesson sharing from here on. Yes, thank you cikgu. Cikgu Jun cakap kalau Discord ni lupa mau exit, mic on, dengar ke itu kalau time tidur? Tidak. Kalau kita terkeluar sudah tekan, dia memang akan keluar juga itu sebenarnya. Dia jadi, apa kita panggil tu, hibernate ke tu. So dia tidak juga tu. Dia terkeluar sudah. Kecuali cikgu memang sedang aktif. Cikgu keluar saja, tidak masalah. Guna laptop senang masuk, betul. Tapi handphone pun boleh. Murid-murid saya, murid kita macam kelas kamu ramai guna handphone je kan tu Era, Ani? Nah, banyak sedang main dia punya Discord. Saya pergi tutup dulu saya punya Discord. Terlampau siap dorang main. Saya disconnect dulu supaya saya tidak dengar bunyi di Discord. Okay, now cikgu-cikgu, saya akan teruskan perkongsian saya dengan berkongsi sedikit lagi lah tentang feedback murid saya tentang bagaimana pembelajaran secara Discord ini membantu mereka pertama untuk memahami konsep asas. Because initially saya mula untuk bantu murid saya yang gagal tadi kan cikgu. So dia menurut mereka ya sangat membantulah dan membantu. Nasib belum lagi lah ada yang letak tidak membantu. Dan saya kena cari tu murid dan tanya macam mana mau bantu. Okay, kemudian mereka rasa mereka lebih yakin. So in the end of the day, bila murid kita lebih yakin, then pembelajaran tu berlaku dengan agak baiklah. Alright, this was at the end of the lesson. Next, kalau kita lihat yang seterusnya, terskip pula tu kan. Okay, moderator. Bila dia jadi moderator, adakah bila kita terpaksa share screen atau bercerita, adakah ia membantu kita belajar lebih baik? Kebanyakan murid rasa sangat membantu dan membantu. Dua murid yang terletak tidak pasti, saya pergi cek juga siapa murid tu lah. So dua murid ini dia memang agak pasif dan dia selalu ada masalah lain. Sebab tu dia tidak rasa begitu pasti di sana. Okay, kemudian Q4. Okay, sejauh mana mereka bersetuju, perbincangan rakan sebaya tu membantu pemahaman. Cikgu-cikgu, a lot of time kita rasa kita mesti ada. Cikgu mesti ada. Baru murid boleh belajar.
Sebenarnya tidak semestinya. Kan sebenarnya murid boleh belajar. Penting kita bagi dia bahan yang secukupnya. Kita bagi dia ruang secukupnya. Dan kita susun murid yang sesuai dalam grup itu. Maka pembelajaran itu akan berlaku dengan baik. Next. Adakah murid lebih cenderung untuk belajar lebih aktif? Yes. Memang murid rasa diorang agak... Okay, di sini bagi murid, diorang cakap cikgu tidak ajar secara tradisional. So, diorang masih suka dalam kelas juga. That's why diorang tidak juga rasa extremely best lah Discord ni. Sebab kalau diberi peluang untuk face-to-face, diorang prefer face-to-face masih. Betulkah Anim sama Era? Ya, Kenapa? apa tuh Cah? Kenapa mau face-to-face lagi best dari Discord? Dan kalau face to face, kalau boleh banyak lebih paham masuk. Kadang-kadang kalau susah lah, kadang ada lain tidak bagus kan, begitu. Ada stuck. Betul. Ya. So, Dan jika murid itu elemen mana yang banyak membantu. Jadi moderator mendengar penerangan dari rakan, ulang kaji untuk Discord, perbincangan kumpulan, nampaknya semua ni pun membantu murid sebenarnya. Kita fokus saya pada asalnya bukan begitu. Tapi rupanya dia macam melebihi saya punya jangkauan lah. Masa saya mengajar 2021 begitu kan, saya ada ambil sikit-sikit reflection, tapi saya tidak betul-betul jadikan dia satu kajian tindakan, bah. So, bila saya betul-betul buatkan, saya sedar rupanya banyak pembelajaran murid kita. Next, adakah dia patut saya guna untuk murid seterusnya? Rata-rata cakap ya, jadi saya sudah mula 3 minggu dengan form 5 saya ni lah. And then pada pendapat anda, apa penambahbaikan yang boleh saya buat mereka rasa lebih banyak latihan? So, start awal lah, okay, dan lebih banyak bahan rujukan. So, I will share more bahan rujukan dalam Discord untuk mereka, pelbagai bahan. Walaupun murid sebenarnya ada banyak. Cuma mereka mau cikgu yang share and suggest supaya cikgu boleh bagi bahan yang sesuai. Alright. So, ini sedikit data cikgu-cikgu untuk membuktikan saya tidak bercakap kosong. Murid 18 murid saya yang gagal itu, TOV yang gagal itu, akhirnya kalau kita lihat, okay, mereka punya pencapaian di sini hanya ada 5 orang yang masih belum capai tapi very close to lulus sudah Benny kan? Yang kritikal ni ada 2 orang saja Benny. Murid kelima dan murid ni. Tapi these 2 kids, they were working very very hard dan kehadiran mereka juga agak baik. Boleh kita nampak kehadiran? Okay, saya memang catat kehadiran. So, bila kehadiran tu baik, walaupun mungkin kita tidak nampak lagi result di test score yang terakhir, saya yakin dan percaya SPM orang okey lah tu kan. Lulus lah tu kan. Untuk ini yang saya punya bonus. Saya mau bantu 18 murid yang gagal. Tapi 18 murid yang lulus itu, saya nampak peningkatan yang banyak. In fact, yang lebih menarik ialah cikgu tengok yang biru ni. Boleh-boleh dari 40 dia boleh meningkat sampai dekat 70 cikgu. Ini potensi A sudah ni, A-. So kita boleh nampak murid itu boleh meningkat 2 grade. Bila dia mengajar, dia engage and so on. So ini sangat-sangat penting. Okay, dalam kita punya pembelajaran murid. So kalau cikgu rasa kita orang yang paling penting, betul, kita sangat penting. Tapi kita bukan orang yang paling penting bercakap di depan. Kita perlu bagi murid kita banyak bercakap tentang tajuk itu, pembelajaran itu. Right. So di sini saya boleh cerita sedikit bahawa, saya boleh rumuskan sedikit bahawa kita pengajaran Discord ini tidak terkongkong kepada hanya murid menengah atas, menengah rendah pun boleh, sekolah rendah tahap 2 pun boleh, and it can be any subject, especially kalau language, lagilah banyak skill kita boleh guna Discord. And saya rasa in the end of the day, cikgu-cikgu yang sudah masuk dalam Discord and so on, cikgu letak saya di ruangan chat apa cikgu perlu. I am more than happy to help with you because saya sudah mula mengajar Discord sejak 2020. Saya ada 5 tahun pengalaman mengajar. Dapat progress sendiri slowly, lebih baik every year. Dan saya rasa sangat rugilah kalau kita tidak cuba satu platform begini. So saya ingin berkongsi, take about 10 minutes, the next 10 minutes,
okay, untuk bersama dengan anak murid saya untuk menjemput mereka untuk bercerita sedikit tentang pengalaman mereka dalam Discord inilah. Okay, Era and Anim, are you ready to share a little bit of your key takeaways? Alright, so pertama sekali, Cikgu mau tanya tentang kamu, apa yang sudah berubah bagi kamu bila kamu engage, hadir kan, most of you hadir 26, 25, 24 kali. So what was your learning dan your progress? Saya dulu. Ya. Oke. Dulu sebelum ada nih belajar di Discord lah kan. Echo nih kan, is it your Discord? Ya, ada echo. Macam bukan. Tidak sudah. Okay, coba try lagi. Dulu time belum ada Discord kan, pembelajaran dalam Discord tuh memang kalau ujung minggu begitu saya terpaksa belajar sendirilah di bilik saya dan bagi saya itu sangat susah lah sebab kalau saya ada soalan yang saya tidak paham, saya kena cari sendiri dan kena kasih pahamkan sendiri. Tapi kalau dalam Discord nih, saya boleh terus tanya cigu atau tanya kawan macam mana, and then yang pandai bolehlah explain dengan saya macam mana, dan dorang pun bagi tahu lah cara dorang ingat. Contoh nih benda yang kena hafal adalah akronim dorang semua begitu tuh. And dulu saya actually tidak berapa belajar lah sebab kan ujung minggu tidak perlu juga. Tapi sekarang dulu yang time ada Discord tuh terpaksa lah juga saya bangun tidur saya, pas tuh buka laptop, masuk Discord untuk belajar. And now sekarang saya lebih disiplin untuk belajar, and I'm more of an active learner lah sekarang, I think. Okay. Ini misalnya? Oke, kalau saya pula dulu saya adalah salah seorang yang gagal tadi tuh latih cakap tuh. Saya memang udah suka chemistry. Lepas before Discord tuh saya sangat susah lah mau paham apa dalam kelas. Biarpun orang bilang face to face is better than online kan. Tapi masa face to face tuh, masa yang kami ada tuh tidak cukup lah macam yang kami ada di Discord. So di face to face tuh satu minggu pun macam 4 kali jakai chemistry kelas. Lepas tu jam pun 1 jam ataupun 1 jam 30 menit. Jadi masa pun sangat pendek. Kalau mau suruh teacher kasih slow pun, teacher pun ada apa nih KPI kah tuh yang mau kejar silibus masing-masing. Jadi mungkin dia rasa yang enggak apalah. Mungkin selepas ada Discord nih, saya rasa saya lebih disiplin macam saya mau pergi zone yang lebih aman kan, jadi saya belajar betul-betul dari sana. Dari gagal tuh saya naik, saya nampak saya punya proses lah pelan-pelan naik, jadi dia membuktikan bahwa tidak mustahil pun kalau kok jangan pernah ada rasa macam yang insecure apa-apa semua. Kau boleh tanya dengan kawan-kawan apa semua ataupun teacher. Okay. Selalu disebut tidak suka gagal kemis, tapi dia lah jadi orang yang paling aktif dalam grup dia lepas tu kan. Alright, next saya pergi kepada another. How about pada kamu lah? Kalau kamu punya advice per cikgu-cikgu hari ini, selalunya kita dengar advice dari guru kepada guru kan. Hari ini saya bertanya kepada Era dan Annie. So what would your advice be for the other educators? Kalau bagi saya rasa cikgu-cikgu boleh minta student peer reflection. So dari sana cikgu-cikgu tahulah apa yang kaedah yang student lebih suka, ataupun ada certain murid dia tidak ngam dengan itu kaedah, certain murid dia akan ngam dengan itu kaedah. Jadi dari sana saya rasa cikgu-cikgu boleh tahulah apa yang student mau, apa yang student tidak mau. And then saya rasa juga
Cikgu-cikgu boleh mengajar, lepas tu boleh suruh dorang recall balik supaya dorang berfikir nggak lama mengantuk, membuat rasa kelas tu boring begitu. Oke, itu aja. Era? Kalau saya, I think teachers kena carilah how to motivate the student untuk belajar. So, for example, for me, kalau time sejarah kan, sometimes ada cikgu yang dia baca sejarah kan. So, saya dengar saja, saya tidak bercakap, saya tidak interact langsung dengan tuh kelas kan. Saya rasa bosan dan kadang-kadang saya mengantuk dalam kelas. So, I think learning should be interactive lah. Murid tuh kita mesti ada kasih bercakap, ada engage. Dan kalau dorang tidak paham, kasihlah dorang discussion dengan cikgu ataupun sesama murid. And I think cikgu pun kena cari aktiviti yang seronok lah supaya murid tidak bosan dengan satu aktiviti begitu saja kan. So kena carilah boleh ada di ChatGPT begitu. Selalu juga saya guna tuh. And I think itu sajalah Alright, dari itu saya Era. kepada cikgu. Thank you Anim. Banyak lagi dong mau cakap, tapi kita pun tidak mau kita punya cigu-cigu terlebih masak. Kan Mel? So saya rasa sangat happy sebab first of all, proud of my two students. Saya cakap sama dia, siapa mau volunteer, dia volunteer mau bantu saya hari ini. Saya tanya pada hari Selasa. Dan dia cakap Rabu, okay, masuk technical sekejap. Then orang sudah ready untuk bercakap. Thank you so much Era and Anim. Okay, so bagi cikgu-cikgu semua, saya harap perkongsian hari ini bukanlah saya nak cakap Discord is the best, tapi saya rasa satu tool yang kita boleh guna because it is definitely close to our student. In the end of the day, bagi saya seorang guru, saya selalu tanya murid saya, every day, orang sangat biasa buat reflection. Saya akan tanya mereka, how was the lesson? Because it's not important. Saya mungkin rasa saya bagi lesson yang terbaik di dunia. Tapi bagi murid saya itu bukan. So what's the point? So bagi saya in the end of the day benda tu mungkin simple macam quizzes. Tapi murid saya saya yang bosan. Orang tahu tu. Quizzes lagi. Teacher mau juga. Mau lawan lagi. Okay, fine. So saya akan ikut rentak murid saya. And I feel that I will tell them what they want. So bila mereka rasa mereka diberi kuasa untuk memilih, they become very engaged and invested dengan learning dia. So these are the things that I would like to say. So teachers, I would like to leave all of you dengan satu benda saja. The heart of education is the education of the heart. So bagi saya, ajar subjek kimia ni, usually subjek yang dianggap susah, abstrak dan tidak menarik. But the way I go through this subject is always to build that relationship with my student. I want them to love chemistry as much as I do. So I told them it's okay kalau dia susah. It's okay if you don't do well with the marks. Penting you enjoy the process of learning. Outcome dia apa itu nanti kita bincang lagi. Macam mana mau bantu. Paling penting you have done your best. Then kita tengok what can we do next. So I think that would be from me. Thank you Cikgu Mel. Oke, thank you very much perkongsian yang sangat menarik dari Cikgu Anutra. Tapi sebelum kita akhiri, macam ada satu pertanyaan dari satu cikgu siapa dari YouTube tadi. Dia tanya, Cikgu Tuan Muda Pensel namanya. Dia cakap, kalau perbincangan menggunakan voice, adakah setiap grup akan dengar atau dalam kumpulan mereka itu sahaja? Ini Dalam soalan grup saja. dalam grup saja. Yes. So bila Cikgu Anutra buat ini Discord kan, how many duration budak-budak berada engage sama-sama belajar sama-sama, adakah ditetapkan masa ataupun the Guys, student just you want to go check? and Girls. Girls, berapa lama kamu dalam Discord selalu? Every Saturday? 2 hours. 2 hours. Tapi kadang-kadang saya rasa tidak cukup juga. Iya. Plan kami adalah ekstra masa gitu. Ya, betul. So usually saya tetapkan 4 to 6. 4 to 6 every Saturday. Saya make it discipline sebab saya mau murid saya belajar untuk turn up every day.
Tapi towards the SPM, dekat SPM, I created another group untuk A+. So masa tu I had only 1 hour discussion every Sunday. So masa tu saya nampak lah macam Era cakap, sometimes murid rasa tak cukup. Because bila dia start suka tu benda kan, dia akan long. Sometimes saya nampak tiada pun kelas Discord, tiba-tiba ada online tu sedang discuss something. Saya sudah nampak lah diorang ada community diorang. They just go on their own, which I think is really, really great. Yeah. Oke, mungkin ada soalan lagi cikgu-cikgu sebelum kita akhiri kita punya sesi ini. Cikgu-cikgu jangan malu tanya cikgu. Kita ada beberapa menit lagi. But then very good lah. Perbincangan yang sangat menarik. Kalau saya delete pada Discord, but I never use it. Anak saya main. Nah, betul kan cikgu? Betul. Cikgu Shashi can go into the, it will be in the support group tadi. Dalam support group tu, kita akan cikgu share je. Saya akan share begitu. Betul cikgu Mel. Inilah kebanyakan guru kan, bila anak dia main game tu, rupanya itulah tu Discord tu yang diorang guna tu. Ya, memang dia dalam tidak and kebaikan yang saya tengok Discord kan walaupun internet macam very limited kan dia still boleh. So saya bilang wah bagus ini. And then saya heran anak saya sentiasa boleh. I mean boleh communicate dalam Discord dalam apa semua. Dia sentiasa boleh although the internet is limited. Itu yang bagus dia. But then biasalah veteran sudah kurang sikit kita. Ya, sebab itu bukan dunia kita, cikgu. Because we didn't grow up with that dunia. That's why. Because my student, bila the boys talk to me, because these boys main game. So they introduce to me, then saya tengok, very good. So bila saya introduce kepada kelas, memang ada murid tidak pernah guna Discord. So they are forced to join jugalah. Tapi when they join, then they realize benda tu jadi sangat, how to say, dia jadi satu benda yang diorang pegang sampai di universiti. They still carry out discussion dalam university because they already have that community. So macam menarik lah, betul-betul menarik. Thank you. And the last, soalan last, masih dari Tuan Muda Pencil. Very nice name. Melalui apps ini boleh tak kita tinggalkan latihan untuk mereka buat sendiri? Macam kita bagi tas macam tu. Yes, betul. Boleh. Kita bagi je, kita letak di bagian text channel tu. Kita boleh upload PDF, kita boleh bagi link. Whatever bahan yang kita nak dia buat, macam flip classroom konsep. Katakan, okay, esok kita ada kelas punya discussion. These are the staff resources yang kita mau. Kita boleh susun text channel ikut tajuk. Supaya dia sangat clear. Kalau macam WhatsApp, susah nak organize material untuk learning material tu. So kalau kita guna dalam Discord tu, katakan kita letak redox, carbon compound. So bahan tu saya letak di sana. Atau week 1, week 2. Kita letak bahan, so murid senang nak go back bila dia nak revise ataupun dia nak buat task. So memang boleh lah, Tuan Muda Pencil. Oke, terima kasih sekali lagi Cikgu Anutra atas perkongsian yang sangat menarik, sangat engaging. Saya pun mau main juga di Discord ini. Dan terima kasih sekali lagi. Oke, kemudian mohon kepada rekan guru yang mungkin baru ikut dalam apa, kita punya link untuk kehadiran sudah dikongsi di YouTube juga sudah dikongsi, di dalam chat pun sudah dikongsi, dan mohon untuk isi maklum balas dan tuan-tuan puan-puan untuk minggu depan kita ada sesi perkongsian tentang Google Sheet untuk RPH. Google Sheet untuk RPH yang akan dibawakan oleh rakan guru saya juga, pada Puan Siti Nur Aznelan. Dia dulu di Olsen, dulu di SMA Olsen, sekarang dia telah berpindah ke SM Lasal, kalau tidak silap, seorang duta guru kohort keempat juga, dan juga semoga perkongsian minggu depan juga pasti menarik dan mohon untuk mengikuti perkongsian dan diharap untuk sentiasa mendengar yang dikongsikan sebab dalam CDL menarik. Semua menarik dan dengan ini berakhirlah kita punya sesi pada hari ini dan sebelum kita sebelum kita bye-bye, saya mohon semua yang
bersama-sama kita untuk buka kamera and then smile semua supaya kita ambil gambar ramai-ramai. And Hazwani, thank you boleh ambil gambar. Saya akan ambil gambar muka surat pertama dulu. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Okey, page kedua dan page yang terakhir. Okay, saya serahkan kembali kepada cikgu moderator. Terima kasih Azwani. Dan dengan itu berakhirlah sesi CDL kita pada hari ini. And thank you sekali lagi kepada Cikgu Anutra. Thank you and kepada semua yang terlibat, yang mengikuti, especially the student era, Sarah. Thank you sebab terlibat di dalam and thank you very much. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.